Apa khabar semua? Hari ini pengajian kita bermula dengan pesanan supaya tidak lagi terlalu taksub dengan ramalan carta nasib semata-mata, kerana hanya dengan satu pandangan sahaja, saya boleh mengukur sama ada hari tua anda akan diberkati atau penuh penderitaan. Hari ini saya ingin mendedahkan satu rahsia kepada anda semua. Perkara ini sebenarnya jarang saya sebutkan dalam ceramah sebelum ini kerana ia terlalu jelas sehinggakan ia mungkin terasa sedikit menakutkan. Kaedah ini tidak memerlukan anda membuka kalender purba untuk mengira nasib, tidak perlu pulang ke rumah untuk bertanya kepada ibu pukul berapa dan minit keberapa anda dilahirkan. Malah ramai ibu di Malaysia pun tidak ingat waktu tepat mereka bersalin kerana kesakitan melahirkan anak itu sangat besar, mana ada orang sempat ingat setiap minit. Kalau di kampung dulu-dulu, mereka cuma kata lahir waktu subuh atau waktu ayam berkokok. Kaedah sebegini tidak boleh dikira dan memang tidak tepat sejak awal lagi. Apa yang saya ingin ajarkan hari ini tidak memerlukan tarikh lahir, anda hanya perlu memegang cermin dan melihat wajah sendiri atau cukup sekadar memerhati dengan teliti orang yang anda temui di jalanan. Hanya dengan satu pandangan itu, anda boleh tahu sama ada orang ini akan hidup tenang di hari tua atau kesepian, sama ada anak-anak akan berada di sisi atau menjauhkan diri, sama ada wang di tangan atau poket kosong, malah sama ada penyakit besar akan datang atau tidak. Saya akan katakan dengan tegas, ini jauh lebih cepat dan tepat daripada pergi mengambil azimat atau berjumpa tukang tilik di pekan. Ramai yang mungkin akan membantah, terutamanya mereka yang bekerja dalam bidang perundingan nasib. Mereka akan berkata kepada saya, Dr. Imam Santoso, nasib itu adalah tradisi warisan nenek moyang kita, bolehkah kita mengabaikannya begitu sahaja? Saya tidak pernah kata carta nasib itu tidak berguna. Ia sudah tentu data yang sangat berharga sebagai alat untuk melihat pelan tindakan kehidupan yang diberikan sejak lahir. Namun adakah anda fikir nenek moyang kita hanya meninggalkan satu alat biasa begitu sahaja? Anda terlalu memandang rendah kebijaksanaan orang lama. Kebijaksanaan yang ditinggalkan ada di mana-mana sahaja di dunia ini. Lihatlah ke langit ada tandanya. Lihatlah ke bumi ada tandanya. Dan tubuh manusia itu sendiri adalah satu lagi dunia yang mengandungi tanda-tanda tersebut. Orang bijak pandai dahulu berkata, di langit ada prinsip langit, di bumi ada undang-undang bumi, dan pada manusia ada jalan manusia itu sendiri. Maka apakah itu prinsip langit? Bintang-bintang yang terapung di langit, matahari yang terbit dan bulan yang terbenam, semuanya mempunyai orbit yang tetap dan tidak bergerak sewenang-wenangnya. Bagaimana pula dengan undang-undang bumi? Kedudukan gunung, sungai dan arah angin, tempat yang sesuai untuk manusia tinggal, semuanya wujud mengikut prinsip dan aliran yang ditetapkan. Maka bagaimana dengan manusia? Manusia adalah makhluk paling spiritual di antara langit dan bumi. Tubuh kita sendiri adalah sebuah alam semesta dan wajah adalah peta topografi alam semesta kecil itu. Matahari di langit adalah mata kiri, bulan adalah mata kanan, dahi adalah gunung di selatan dan dagu adalah banjaran gunung di utara. Oleh itu wajah anda adalah langit, bumi dan peta takdir anda. Melihat wajah adalah sama seperti melihat feng shui. Anda tidak perlu bertanya tentang waktu kelahiran kerana rupa yang terukir di wajah anda sepanjang hidup adalah takdir yang hidup bagi seseorang itu. Terutamanya rakyat Malaysia, golongan pertengahan umur sangat sensitif tentang nasib di hujung usia. Ketika muda, semua orang bekerja keras. Itu tidak perlu ditekankan lagi, semua orang telah memberikan yang terbaik. Namun selepas berlari begitu kencang dalam kehidupan, apakah yang paling ditakuti? Ia adalah apabila usia mencecah 50 atau 60 tahun ke atas. Pada usia itu, sepatutnya seseorang hidup tenang, menikmati masa lapang dan melihat cucu bermain. Tetapi apakah realitinya? Ada yang mempunyai wang tetapi badan tidak mengizinkan untuk menikmatinya, atau badan sihat tetapi baki akaun bank kosong. Yang lebih menyedihkan adalah apabila anak-anak menjauhkan diri dan terpaksa menanggung hari tua dalam kesunyian. Itulah sebabnya intipati yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang nasib hari tua. Ramai yang bertanya kepada saya, Dr. Imam Santoso, adakah saya mempunyai nasib kekayaan? Saya katakan dengan jelas bahawa nasib kekayaan itu sebenarnya adalah nasib jangka masa pertengahan umur. Ia adalah hasil usaha titik peluh semasa muda.
Tetapi sama ada anda boleh mengekalkan wang, kemasyhuran dan keluarga itu sehingga akhir adalah perkara yang sangat berbeza. Ketenangan hari tua tidak boleh dinilai dengan nasib harta semata-mata. Anda mesti mempunyai gudang simpanan, dan sejauh mana kukuhnya gudang itu akan menentukan separuh kedua kehidupan anda. Jadi untuk mengetahui sama ada hari tua anda diberkati atau menderita, anda hanya perlu melihat satu tempat sahaja. Saya tidak akan melengah-lengahkan lagi. Tempat itu adalah dua garisan pada wajah anda yang anda hadap setiap hari di cermin tetapi tidak pernah dilihat secara serius. Garisan yang turun dari tepi hidung ke arah sudut mulut, inilah yang dipanggil garisan nasib atau garisan hayat. Cuba sentuh dengan tangan sekarang. Mungkin ada yang berkata, "Alah doktor, itu kan cuma kedutan biasa. Semua orang akan ada bila dah tua. Saya baru ingat nak buat suntikan filler untuk hilangkannya. Tolong berhenti, jangan usik garisan itu." Saya bercakap dengan ikhlas, jika anda memadamkan garisan itu secara buatan, anda mungkin memadamkan tempoh hayat dan nasib kedudukan anda sekali. Ini bukan keterlaluan. Mengapa dua garisan ini begitu penting? Apabila wajah dibahagikan kepada 3 bahagian, dahi adalah masa muda, sekitar hidung adalah pertengahan umur, dan dagu adalah hari tua. Garisan nasib ini adalah sempadan dan jambatan yang menghubungkan pertengahan umur dan hari tua. Ia berfungsi seperti saluran paip yang menyalurkan tenaga ke bawah. Dalam ilmu kuno, bahagian wajah ini melambangkan angin dan bumi. Angin memberi perintah dan bumi menerima serta menyokong perintah itu dengan diam. Itulah sebabnya garisan ini menentukan kewibawaan dan nasib selepas usia 50 tahun. Dahulu saya pernah bertemu seorang usahawan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur yang sangat berjaya sehingga pertengahan usia 40 koman, perniagaannya sangat maju. Namun, suatu hari saya melihat wajahnya dengan teliti dan jantung saya berasa berdebar kerana garisan nasibnya terlalu cetek dan salah satu sisinya terputus. Saya menasihatinya dengan berhati-hati, "Encik Ahmad, encik perlu berhati-hati, akan ada ujian besar selepas usia 55 tahun." Sudah tentu dia tidak mengendahkannya. Dia ketawa dan berkata, "Saya sekarang sangat kukuh, badan sihat, wang banyak, apa yang doktor merepek ini?" Namun akhirnya apa yang berlaku? Tepat pada tahun berikutnya, empayar yang dibinanya selama puluhan tahun runtuh sekelip mata. Kegagalan pelaburan hanyalah permulaan. Masalah paling besar adalah kecurangan yang menyebabkan keluarganya hancur. Isterinya menuntut harta yang banyak dan pergi meninggalkannya manakala anak lelakinya terus memulaukan bapanya. Akhirnya dia tinggal sendirian di sebuah bilik sewa kecil di tingkat atas bangunan dalam keadaan sakit tanpa sesiapa untuk berbual. Itulah hasil yang sudah tertulis di wajah. Jika garisan nasib terputus, jalan terakhir kehidupan juga terputus. Oleh itu anda mesti mendengar kuliah ini sehingga tamat. Saya akan membongkar segala-galanya tentang bentuk garisan nasib yang baik atau buruk supaya anda tidak perlu lagi mencari tukang tilik. Cukup sekadar cermin sahaja untuk memberitahu anda sama ada puluhan tahun akan datang adalah berkat atau penderitaan. Tetapi ada yang lebih penting. Jika wajah di cermin membayangkan kehidupan yang sukar, adakah tiada jalan penyelesaian? Sudah tentu ada, saya doktor. Imam Santoso tidak akan mendiagnosis penyakit tanpa memberikan ubatnya. Takdir boleh diubah, tetapi anda mesti tahu di mana punca masalahnya terlebih dahulu. Baiklah, pengenalan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke inti parti utama. Apa yang saya berikan hari ini sangat mudah, tetapi mempunyai kebijaksanaan yang lebih mendalam daripada mana-mana kitab kuno. Saya akan terangkan mengapa garisan itu terbentuk mengikut prinsip fizikal yang paling ringkas. Kita perlu melihat wajah dari sudut pandangan perubatan timur. Bayangkan wajah anda seperti sebuah peta bumi. Dahi adalah gunung tinggi seperti Gunung Tahan, dagu adalah laut yang luas dan dalam, manakala hidung di tengah adalah seperti banjaran Titiwangsa yang menjadi tulang belakang. Tenaga mengalir dari atas ke bawah dari dahi yang tinggi melalui hidung dan akhirnya harus menuju ke mulut. Mulut dalam fisionomi dianggap sebagai pintu keluar masuk di mana makanan masuk dan kata-kata keluar. Ia adalah laut kehidupan. Namun masalah timbul jika tenaga ini terus meluru dari hidung ke mulut tanpa sebarang halangan. Ia akan menjadi seperti banjir atau tanah runtuh. Tenaga akan berselerak. Sebab itulah alam semula. Jadi mencipta reka bentuk yang hebat dengan melukis dua garisan di tepi hidung dan mulut, itulah garisan nasib. Fikirkan mengapa ia melambangkan undang-undang dan perintah.
Perkataan ini membawa maksud ketegasan, seperti undang-undang kerajaan. Pada zaman dahulu, siapa yang mempunyai garisan nasib paling jelas? Mereka adalah raja, jeneral dan orang tua yang memimpin keluarga. Garisan ini melambangkan kewibawaan dan disiplin. Ia seperti benteng besar yang mengawal aliran tenaga. Jika garisan ini jelas, tenaga akan melencong dengan lembut menuju ke mulut yang bermaksud kehidupan yang tenang seperti aliran sungai. Sebaliknya, jika garisan ini tiada, kabur atau rosak, orang itu tidak mempunyai sempadan dalam hidup dan tenaganya akan mengalir huru-hara. Sebenarnya, jika anda melihat wajah orang yang tidak boleh dipercayai, tidak berprinsip atau gagal mendidik anak, biasanya garisan nasib mereka berselirat atau tiada langsung. Sekarang saya akan kongsikan sedikit anatomi perubatan timur. Setiap bahagian wajah kita dihubungkan dengan organ dalaman. Garisan nasib terletak di antara tulang pipi dan mulut. Otot pipi dihubungkan dengan paru-paru, manakala mulut berkaitan dengan buah pinggang. Dalam teori 5 elemen, paru-paru adalah logam dan mulut adalah air. Garisan nasib adalah tempat pertemuan logam dan air. Jika tenaga paru-paru mengalir dengan baik ke bawah, air di buah pinggang akan menjadi kaya menyebabkan tulang kuat, minda jernih dan umur panjang. Itulah sebabnya orang lama memanggil garisan ini sebagai tali hayat. Garisan yang panjang adalah simbol umur panjang. Lihatlah warga emas yang panjang umur, garisan ini memanjang sehingga ke dagu. Sebaliknya, jika garisan ini terputus atau banyak garisan gangguan, ini bermaksud aliran tenaga terganggu. Fungsi buah pinggang menjadi kering, bahagian atas badan menjadi panas manakala bawah menjadi sejuk, menyebabkan kesihatan runtuh dan hari tua menderita. Ramai orang Malaysia takut akan kekurangan air. Sebab itu kita ada empangan di merata tempat. Garisan nasib ini adalah empangan janakuasa hidroelektrik peribadi pada wajah anda. Jika empangan itu dalam, luas dan tebal, ia dapat menampung tenaga dan kekayaan yang mengalir dari atas untuk disimpan di sekitar mulut. Inilah bekas yang menampung berkat dan gudang harta. Ramai yang percaya nasib harta hanya dilihat pada hidung. Itu separuh betul. Hidung menunjukkan kebolehan mencari wang dari luar, tetapi sama ada anda boleh menyimpan wang itu bergantung pada garisan nasib dan dagu. Saya pernah melihat ramai usahawan yang hidungnya besar tetapi garisan nasibnya pendek, cetek atau terputus. Bila saya nasihatkan, mereka kata saya dah beli hartanah, ada banyak saham. Namun keputusannya, saham jatuh, hartanah beku atau wang dipinjamkan kepada kawan dan tidak kembali. Wang keluar sebanyak yang masuk kerana gudang anda bocor. Jika cawan retak, sebanyak mana pun air yang diisi, ia tetap akan lari. Jadi ingatlah, garisan nasib adalah sistem keselamatan yang melindungi kesihatan dan harta hari tua anda. Jika garisan itu baik, sistem berfungsi normal dan berkat yang dikumpul tidak akan runtuh walaupun dilanda badai. Jika garisan itu hancur, bermakna sistem sudah rosak. Jika tidak dibaiki sekarang, segala titik peluh anda di separuh pertama kehidupan akan runtuh di penghujungnya. Tadi kita sudah bincang garisan nasib sebagai saluran air dan empangan hari tua. Namun jika empangan itu tidak dibina dengan betul atau runtuh, apakah yang akan terjadi? Dalam fisionomi, terdapat 3 bentuk garisan nasib yang dianggap buruk. Jika ada salah satu daripadanya, anda mesti berwaspada. Pertama adalah jenis yang paling biasa, iaitu pendek, cetek dan tidak bermaya. Ini bermaksud walaupun semasa tersenyum, garisan itu kabur atau hanya sampai separuh pipi tanpa mengelilingi mulut. Ini melambangkan tenaga kehidupan yang pendek dan empangan yang hanya siap separuh. Saya ada seorang kenalan yang menjalankan perniagaan bengkel di kawasan perindustrian Lembah Kelang. Perniagaannya agak maju pada mulanya. Namun apabila dia datang berjumpa saya pada usia awal 40-an, saya melihat garisan nasibnya sangat cetek dan sebelah kiri lebih pendek daripada sebelah kanan. Saya tahu struktur ini tidak akan bertahan lama. Saya katakan terus terang kepada Tuan Idris, selepas usia 55 tahun akan ada ujian besar, agihkan aset sekarang dan jangan besarkan kilang lagi. Namun dia tidak percaya kerana tempahan sedang melimpah dan dia bercadang membuka cawangan di Vietnam. Namun, tepat pada masa garisan itu terputus, krisis ekonomi melanda, pelanggan besar membatalkan pesanan dan aliran tunai terhenti menyebabkan kilang ditutup dan aset berjuta ringgit hilang dalam sekelip mata. Dia dibebani hutang dan yang paling menyakitkan adalah keluarga. Isterinya meminta cerai manakala anaknya tidak mahu menjawab telefon kerana takut akan hutang bapa.
Lihatlah garisan nasib yang pendek dan cetek meramalkan hari tua yang kesunyian tanpa sesiapa di sisi. Kedua adalah jenis lebih menakutkan, iaitu garisan yang terputus di tengah-tengah atau dipotong oleh garisan melintang. Ini seperti jambatan yang runtuh tiba-tiba semasa anda sedang memandu di lebuh raya. Ini bukan sekadar amaran, tetapi isyarat bencana atau masalah kesihatan yang tidak dijangka. Memandangkan garisan ini mengawal jangka hayat, pemutusan garisan ini biasanya membayangkan kemungkinan penyakit besar atau kemalangan antara usia 50 hingga 60 tahun. Sebenarnya dahulu saya pernah berjumpa seorang makcik yang mempunyai garisan terputus dalam bentuk pangkah. Saya bertanya, adakah puan pernah mengalami kemalangan atau pembedahan besar sekitar usia 57 tahun? Dia menangis dan bercerita bahawa dia dilanggar motosikal sehingga tulang pinggulnya hancur dan terlantar selama 3 tahun. Jika anda melihat garisan nasib terputus atau ada tahi lalat maupun parut di situ, anda mesti sangat berhati-hati pada usia tersebut. Elakkan tempat berbahaya, lakukan pemeriksaan kesihatan berkala dan banyakkan beramal kerana itu boleh mengelakkan bahaya. Jenis ketiga adalah yang paling mengerikan, iaitu bentuk yang dipanggil ular masuk ke mulut. Biasanya garisan nasib akan melengkung keluar mengelilingi mulut, tetapi dalam jenis ini garisan itu melengkung masuk ke dalam mulut atau menusuk ke sudut mulut. Ia kelihatan seperti 2 ekor ular yang merayap masuk ke dalam mulut. Kitab kuno mencatatkan ini sebagai rupa orang yang akan mati kebeluran di jalanan. Mungkin anda fikir zaman sekarang mana ada orang mati kebeluran, tetapi kita harus mentafsirnya mengikut zaman sekarang. Sebagai doktor, saya melihat ini berkaitan dengan kanser esophagus, kanser perut atau gangguan menelan yang teruk. Saya sering melihat pesakit yang mempunyai banyak harta dan makanan di atas meja tetapi tidak boleh menelan walaupun sesuap makanan. Ini adalah kelaparan moden. Kes lain adalah kesunyian dan kemiskinan yang melampau. Saya pernah melihat seorang warga emas di Kuala Lumpur yang mempunyai rupa ini. Semasa muda dia sangat kuku besi dan mementingkan diri sehingga menjauhkan semua orang di sekelilingnya. Apabila tua, perangainya menjadi lebih pelik sehingga dia memarahi sesiapa yang cuba membantu. Akhirnya dia meninggal dunia sendirian di dalam bilik yang penuh dengan sampah dan hanya ditemui selepas beberapa hari. Itulah amaran yang diberikan oleh wajah. Apabila hati menjadi keras, wajah juga akan mengeras. Dan akhirnya tiada sesiapa pun yang akan menyuapkan nasi di hari tua anda. Sekarang mari kita bincangkan tentang mereka yang mempunyai nasib yang sangat baik, di mana anak cucu mereka makmur dan harta tidak pernah putus. Cuba bayangkan tokoh korporat terkemuka atau tokoh yang sangat dihormati di Malaysia. Jika anda perhatikan wajah mereka, garisan nasib mereka tidak pernah pendek atau kabur. Ia bukan sekadar garisan lurus, tetapi dalam, panjang dan luas. Ia bermula dari tepi hidung, mengelilingi sudut mulut dengan luas dan ada yang mencecah sehingga bawah dagu, membentuk satu bulatan. Ini dipanggil rupa kunci emas atau rupa lingkaran hayat. Garisan ini adalah kunci peti besi yang mengunci gudang makanan dan asas kehidupan anda. Mengapa rupa ini penting? Mulut adalah pintu keluar masuk. Jika garisan nasib hanya ada di tepi tanpa sokongan di bawah, segala tenaga dan kekayaan akan mengalir terus ke laut. Namun jika ia panjang dan mengelilingi mulut, ia seperti membina dinding kota di sekeliling mulut. Orang sebegini mempunyai kebolehan untuk menyimpan kekayaan yang diperoleh. Walaupun anak-anak menggunakan wang, mereka mempunyai kekuatan untuk mempertahankannya. Orang yang mempunyai garisan nasib yang kukuh juga mempunyai aura yang berbeza. Terdapat kewibawaan pada wajah mereka yang dirasai oleh orang sekeliling. Pernahkah anda bertemu seseorang yang tidak berkata kasar, tetapi sebaik sahaja dia memandang semua orang menjadi diam? Itu adalah kekuatan garisan nasib yang terukir daripada prinsip keadilan dan kepimpinan yang dibina sepanjang hidup. Bagi orang sebegini, kata-kata mereka adalah undang-undang dalam keluarga dan mereka menjadi tonggak semangat di pejabat. Sebaliknya, ada warga emas yang garisan nasibnya cetek atau berselirat. Apabila mereka ingin bersuara, anak-anak membantah, menantu memandang serong dan cucu tidak mempedulikan mereka. Ini berlaku kerana tenaga untuk mengawal keluarga telah hilang. Namun garisan ini bukanlah sesuatu yang semula jadi sahaja. Ia dibentuk melalui usaha selepas lahir. Bagi anak muda yang mengadu tiada garisan ini, saya katakan itu biasa. Jika orang berusia 20 tahun sudah ada garisan begitu,
Itu bermaksud mereka menanggung beban hidup terlalu awal. Garisan nasib yang dalam dan kuat biasanya hanya terbentuk selepas usia 50 tahun. Ia adalah bukti bagaimana anda menjalani separuh pertama kehidupan anda. Setiap kali anda membuat keputusan yang betul, memikul tanggungjawab atau berkorban untuk orang lain, garisan itu akan menjadi lebih dalam dan panjang. Jadi jika anda melihat garisan itu pada seseorang, anda harus menghormati mereka kerana itu adalah tanda mereka telah berjaya menempuhi kehidupan dengan baik. Untuk mendapatkan wajah sebegitu, kita harus memulakan dengan menetapkan pemikiran kita. Jangan cemburu dengan wajah orang lain, tetapi tanyalah diri sendiri, adakah anda hidup dengan prinsip? Adakah anda bertanggungjawab dengan kata-kata? Jika anda sering teragak-agak atau melarikan diri daripada masalah, tenaga anda tidak akan pernah turun dan garisan nasib tidak akan menjadi dalam. Jika anda mahu memiliki kunci emas itu, mulakan sekarang dengan menegakkan tulang belakang, menenangkan hati dan menjadi orang yang berprinsip. Sekarang mari kita masuk ke dunia perubatan timur. Garisan nasib bukan sekadar garisan nasib, ia adalah panel instrumen kehidupan yang menunjukkan keadaan organ dalaman anda. Sebarang bintik, pemutusan atau kekaburan pada garisan itu adalah jeritan minta tolong daripada organ dalaman. Perubatan barat mungkin hanya mencadangkan laser hot filler untuk kecantikan, tetapi sebagai doktor, Imam Santoso, saya akan beritahu kebenaran yang menyelamatkan nyawa anda. Ramai orang mula melakukan prosedur kosmetik untuk mengisi garisan nasib, tetapi saya berasa marah melihatnya kerana anda sebenarnya sedang menutup lampu amaran kehidupan anda. Anda memadamkan isyarat kecemasan sehingga tidak menyedari organ dalaman sedang menderita. Perubatan timur adalah fizik yang paling logik. Perubatan barat hanya melihat kulit yang kendur, tetapi kita melihat tenaga dan semangat. Jika lampu amaran kereta menyala, adakah anda memecahkan lampu itu? Sudah tentu tidak. Anda akan memeriksa enjin. Memecahkan lampu adalah tindakan bodoh, tetapi itulah yang dilakukan oleh ramai orang hari ini. Siapakah dalang di sebalik garisan nasib ini? Mereka adalah paru-paru dan usus besar. Menurut peta meridian, kawasan garisan nasib dilalui oleh meridian paru-paru dan usus besar. Paru-paru adalah elemen logam yang bersifat teguh dan berdisiplin. Orang yang mempunyai tenaga paru-paru yang kuat mempunyai kulit yang anjal dan garisan nasib yang jelas. Sebaliknya, mereka yang sering batuk atau sesak nafas mempunyai tenaga paru-paru yang lemah menyebabkan kulit tidak dapat disokong dan garisan nasib menjadi cetek. Ini adalah jeritan paru-paru yang mengatakan saya tiada tenaga untuk bernafas. Satu lagi kes serius adalah apabila terdapat bintik hitam atau warna kebiruan pada garisan nasib. Perubatan timur mengatakan itu adalah masalah usus besar. Paru-paru dan usus besar adalah pasangan. Jika usus besar dipenuhi, sisa toksik atau polip yang tidak dibuang, toksin itu akan naik ke wajah dan tersangkut di kawasan garisan nasib. Jika garisan itu kelihatan kusam dan ada bintik hitam yang tidak hilang walaupun dicuci, ia mungkin petanda awal sembelit kronik atau masalah usus yang lebih serius. Saya pernah merawat pesakit yang mempunyai bintik hitam pekat pada garisan nasibnya. Apabila saya tanya tentang sembelit, dia menganggap membuang air 3 hari sekali adalah biasa. Saya beri amaran keras supaya dia membersihkan ususnya, tetapi dia tidak percaya. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia disahkan menghidap kanser usus tahap akhir. Inilah kebenaran fisionomi. Jika bahagian dalam reput, bahagian luar tidak mungkin bersih. Akhir sekali perhatikan warna garisan nasib. Garisan yang baik harus mempunyai warna yang cerah dan hangat. Jika ia kelihatan pucat atau kusam seperti kulit kayu yang kering, itu adalah tanda tenaga paru-paru anda sudah hampir habis. Ini sering dilihat pada wajah warga emas yang sudah lama terlantar sakit. Sebelum anda menggunakan alat solek, buat pembedahan, bersihkanlah usus anda terlebih dahulu. Saya berpesan kepada semua, jangan hanya tutup dengan makeup. Tanyalah diri sendiri, adakah anda membuang air dengan lancar? Adakah anda cepat semput apabila naik tangga? Adakah anda merokok terlalu lama? Jika anda tidak jujur dengan soalan ini, wajah anda tidak akan berubah. Saya tahu anda tertanya-tanya adakah ini semua boleh diubah. Jawapannya adalah ya, saya akan berikan preskripsi yang boleh anda lakukan sendiri. Apa yang saya berikan adalah teknik perubahan sebenar berdasarkan prinsip sains. Jika anda lakukan secara konsisten selama 3 bulan, anda akan merasai perubahan pada tenaga, wajah dan kehidupan anda. Cara sebenar untuk mengubah nasib datang daripada azam dan tindakan anda.
Ubat pertama adalah rawatan fizikal untuk badan. Kerana garisan nasib mencerminkan paru-paru dan usus besar, anda harus menjaga dua organ ini. Kurangkan minuman berais dan makanan sejuk yang boleh membekukan paru-paru. Menurut perubatan timur, suhu sejuk merosakkan paru-paru menyebabkan kulit kendur dan garisan nasib jatuh. Mulakan dengan minum air suam sahaja tanpa mengira musim. Lakukan ini selama 3 bulan dan anda akan nampak perubahan pada warna kulit. Kemudian lakukan senaman pernafasan perut setiap pagi, tarik nafas sehingga perut kembung dan hembus sehingga kempis untuk menguatkan tenaga paru-paru. Ubat kedua adalah rawatan psikologi untuk minda. Perhatikan bahawa mereka yang mempunyai garisan nasib yang buruk biasanya mempunyai tutur kata yang tajam, penuh kemarahan dan keterikatan yang kuat. Jika anda ingin mengubah garisan buruk menjadi baik, mulakan dengan mengubah cara bercakap dan mengawal emosi. Berlatihlah senyuman ikhlas di hadapan cermin setiap hari. Mengangkat sudut mulut akan menegangkan garisan nasib. Ubat ketiga adalah yang paling berkuasa, iaitu membina kebajikan yang tersembunyi atau amal jariah, garisan nasib yang terputus. Bermaksud bateri berkat anda sudah habis. Anda perlu mengecasnya semula dengan melakukan kebaikan yang tidak memerlukan wang, memadai dengan masa dan keikhlasan. Saya mempunyai seorang anak murid yang kehilangan segala-galanya selepas perniagaannya muflis dan garisan nasibnya terputus. Saya menyuruhnya melakukan kerja sukarela di rumah orang tua atau hospital setiap minggu. Dia melakukannya selama 3 tahun dengan niat untuk menebus kesilapan lalu. Akhirnya keluarganya kembali kepadanya dan saya terkejut melihat garisan halus mula tumbuh menyambungkan pemutusan pada garisan nasibnya. Ini adalah tanda langit memberikan peluang kedua kepadanya. Ingatlah, walaupun wajah anda kelihatan tidak baik, jika anda mula menjaga paru-paru, mengawal minda dan melakukan kebaikan, anda boleh menang dalam pertarungan dengan takdir. Sebagai rumusan, untuk memastikan anda ingat inti partikular hari ini, pertama, jangan sesekali mengusik wajah anda secara sembarangan. Garisan nasib bukan sekadar kedutan, tetapi ia adalah talian hayat dan benteng harta anda. Kedua, periksa 3 isyarat pada cermin. Jika pendek hak kabur anda mungkin kesunyian di hari tua. Jika terputus, berhati-hati dengan ujian di usia 55 tahun. Jika menusuk ke mulut, waspadai penyakit serius atau kemiskinan. Ketiga, ada cara untuk menyelamatkannya, iaitu dengan minum air suam, bernafas dengan betul, mengubah tutur kata dan banyakkan beramal. Feng Shui yang paling kuat berada di dalam hati anda. Nasib berubah mengikut perubahan hati. Sebaik sahaja anda menerima kenyataan ini, perubahan sudah bermula. Video ini sahaja tidak akan mengubah nasib anda, tetapi tindakan anda yang akan mengubahnya. Kongsikan video ini kepada ahli keluarga atau rakan yang mungkin memerlukannya kerana membantu orang lain adalah cara terbaik untuk mengumpul berkat. Saya Dr. Imam Santoso tidak dapat membantu mereka secara langsung, tetapi anda boleh. Dan jika perkongsian anda menyelamatkan seseorang, itulah jasa besar yang akan kembali kepada anda dalam bentuk berkat pada garisan nasib anda. Berkat tidak akan terkumpul jika digenggam, tetapi ia mengalir kepada mereka yang memberi. Jika video ini memberi manfaat, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Tinggalkan 1 baris doa di ruangan komen untuk kesihatan keluarga atau ketenangan hari tua. Saya Dr. Imam Santoso. Hidup ini mungkin membawa apa yang sepatutnya datang, tetapi langit akan sentiasa membuka jalan bagi mereka yang mempunyai hati yang hangat. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.